Lu dingin ah. Maradang ah. Ambil tampilan bayar ke TV. Apa lu dah? Kita biang jalan. Buka ini mah. Karena saya game mama lah ayo lah. Oh. Nó nặng rồi. Này. Tua. Tua. Jaga lah lo. Lấy phần lạ ấy hả? Dạ. Tôi còn lỗi đó nonton film orang menjalang mama rumah tanggo. Ada mama orang tuh tonton film tuh. Iya. Aduh penekanan itu buka mbak. Iya. Cái itu biang nó dài ra nhiều nhở. Verge TV đó. Dạ. Itu nang viral ini. Iya. Tok tuh saya. Udah lah, salah. Atau kena baju deh dah. Hari yang apa nih yang ini? Iya. Maju jauh deh. Udah benompi deh di pelako tuh. Oh. Sawit rencana kan apa wah. Lah udah pupuk lah udah apa langsung juga. Oh jual apa ya? Udah balik lah lawak deh lebih mana sawit tintang lah. Ini lebih sawit yang enak. Là lawak deh sawit lebih kan saya terus jual tak deh. Ini lebih sawit yang enak. Jual lah nenek aku. Kalau tak tahu tentang ini loh, tu nan 3 hektar nan apa tu dah bawa loh, kan tu loh ada mau kecil. Saya orang tu ya. Jual nenek kau ke. Itulah tu kalau dia mampu lah. Tuak tu saya cara tak ada tu. Iya, kalau dia pola-pola deh, tu lah. Mana nasi tu enak. Oh, ini masih nasi labi lah. Labi sih ya. Apa kira-kira tak? Dia buat di pokok kau. Yo ke, tu itu mah. Dekat mah kau ini bau jagoan kau ini lang ada. Iya. Itu ada tujuan mah kasih. Betul. Mana tujuan mah kasih itu dah kemai. Iya. Itulah dibuat kau. Iya. Tuh. Awak kan orang rumah kampung. Iya. Yang ni ngori dati. Iya. Iku ada penakan wak ada orang dalam kampung betul. Iku di kampung loh ha. Iya. Tak di ngori dah. Iya. Yolah tadongnya ya lang orang dah mah. Iya. Yolah halah bujang jaga di. Oh betul. Iya. Oh penakan gitu mah ya. Iya. Yo kalau itu nampak ada kawan kanti nama. Iya. Yo dak lo bisa awak betong nama tu dah. Yo bacukui mandin adu bandangan nama. Iya. Kalau kini kan kita kan berabadu. Iya. Itu apa? Menurut awak sungguh pun betong di ladang nama gini dah. Kita kan mencari pokok nan dasar nampak. Iyalah. Mana nan pokok nan dasar gini ya. Yo nan buat nan tantangan tadi empat lah. Iya yang tadi. Kalau apa cara betong lewat betulnya. Iya. Betong itu dah kau tahu mengenai nuri kan buat turi jalan ke itu pak. Iya. Ya apa nan kan elok bunyi supaya jadi koyan dan ada orang mana mobil lah. Ya. Dia telepon dua. Kenapa kau telepon aku kan? Iya. Ya dan telepon lah, polo lah, dua lang naman ni kundang lah. Ya. Supaya nak ada gitu kan maju apa mah. Jadi. Itu lah lo. Telepon lo. Pala. Halo. Ya, kau malian. Ayo kundang ya. Kau bisa pergi ke peladang satu aja lo kan dua tong lah. Ayo dibawa mun apa serang. Dua lang tadi mah. Ya di ladang. Ladang ayo lah tong nak. Ya mah apa dah. Saya bawa nah. Morning. Morning saya. Iya,
Nanya auto tuh nyak boleh. Pesawat itu nyala nak kalau pesawat. Oh iya benar alik mah tuh. Ya. Ayang ini dah masak lah. Lah. Ayang ini lah masak biar boleh tu pun. Ya betul lah nampak kami bawa tadi tak. Ya. Ya awak anda nanti ayi masak nasi ngolgak orang tak. Betul awak mulai betong lah. Betong udah makan kan orang udah akan kemari kan. Yang ini betul kami bawa tadi kemaladang ya lah. Ya. Ya awak dele awak iko nanti ayi yang ni masak nanti nasi ngolgak. Tentu baru dia udah makan ke orang. Tentu kalau makan di mari kan. Ya. Tentu itu nampaknya kita kakuk jawab kali. Jadi ini dah nampak daerah Ya. nan lubuk nan akan kita kaji kecil nama. Yo kok nan ko hala ko apa tu hambo kalau dia benang tadi pokok dasar nama ra. Ya tu. Mana pokok dasar tadi malah hala bujang juga di korong kampung. Ya. Ni ngori dia Jadi kalau nang kini nampak yo bapu jalan ada gitu nampak nang buat nang tetang ko nama. Ya. Jadi beko jan sampai ko dak kama mayutang gitu dah jan sampai menjadi anak tua dah. Gitu ko dek kawan-kawanan kantina lain. Ya tu. Mangko dek ikonan gitu po. Jadi ko tang kan babaye, utang le kan batimo. Tapi kalau tidak masalah ko namo ada kan babaye utang lempak ada gitu dah duit di dalam ning riyo DP namo. Awak tak kan memakai minta ko cepat pakai dah. Ya tu. Jadi bapu yang oleh kalau panakan gitu tu alamu nampak kan banyak. Ya. Itu ya. Kalau Kalau nang kan manongnya nang kan Jolien kan kau dah pada awak kan ada kawan ni kau. ya. Mana awak? Tak kalau nang kini gitu kan dek buat menambah rumput itu di dalam kampung gitu nama di korong gitu nama kan lah cukup gondok Ya. penghulu malina apa halo macam cukup iko mara Lalu kau. jadi nang kini yo cikito sore mana leh Ya. jadi bapu hobi orang di pihak nang kawan nang kamen panakan gitu kan itu Ya. utang kuya pun ya bau utang atau bapu itu ada dengan lu kan itu. Ya. Ya kalau orang lah kalau nak di kalau saya yang kau capek ada orang ni kau duit gitu. Ya kamu tang tapi orang dah. Tu tang tu lagi ale lah. Mana awak dalam duit tu awak tu lagi lah. Daripada awak tak apa sah. Itu ayah. Ya. Di pada itu nampak masalah tadi ya. Yo bapu utangnya bapu apa dia awak namanya. Dan kalau gitu masalah nan habul laku nampak ada kamela kan buat dan tentang tu pak. Ya. Jadi di nan bapu lo kira-kira ini dah tak. Ya kalau di kode lah joli orang tu nan lawan nan apa tu ya. Ya dah kan tangan pak lah. Dah kamu utang lah. Ya. Kalau halah tak dapat gitu tak kami mayutang nangku. Tak dapat katanya tak lah. Nan mau utang di dalam negeri ke banyak. Pertama kita menubuh. Nang kedua kita mendapat malu. Itu dapat tu nak utang lah. Tapi kalau idakkan omah kita mamayutang, idakkan omah kita mamahurayan, menurut jalur hukum di dalam adat dalam negeri, kita nak mayutang apa lah? Utang lah. Tak kebutang lah, harus kita bayar. Oh jadi betul ya. Kita harus bayar utang. Supaya kita jangan menjadi anak tua di orang. Di kampung-kampung kita yang lain. Kalau duit di dalam negeri kita dapat katanya bayar utang lah. Dan kalau tentang itu dah ada ya dah kan utang lah. Ayo dah ada kan ada utang tu lah. Jadi tadi kalau kita tak memayar utang, kita tak menurut jalur apa ya? Ya pokoknya utang pada kan bayar dan jalur ke apa dia jalur ya betul. Ya jalur dengan pasal dalam hukum itu tadi. Mana pasal dalam hukum itu tadi? Kalau tiba di adat, kalau di sorak, kalau bautang kok salah, sumbang,
Namun kini dah dek kita ni macam mana kan kita namun ini dah. Dak dapik dak babayi utang lah. Utang tetap nak babayi dek kita. Ha boleh ni ngori manuntui. Ya. Kata. Tapi kalau ongku kini bakore, menurut jalur kok beko utang di dalam nengori dialani pula, kok masuk lo ke pihak yang berwajib beko hukum negara jadi ya. Nah jadi kono pasal sekian ayat sekian kita kalau kono lo undang-undang berarti lah dua lipik. Kono utang dalam nengori lah kono, utang di negara menurut jalur hukum kita lah kono. Oh betul ni dia. Ya. Yang ini betul ya. Dan kok apa ya jalur hukum, jalur pemerintah, jalur penegara, jalur luar negeri ni dah kan maju tang lah. Dubak iko ah. Kan betul. Ya. Oh bako ribo nan ni tang ni wo tai wo nan dah kan mama yutang lah. Jadi nampak yang kata secara mah Ya. kalau nak ikut dia nak bawa hutang pak. Oh ya. Dapik katanya tak nak bawa hutang lah. Tapi tadi lah bahubut tadi. Hidup di dalam nengori bakorong bakampang nengori dah dapik tanya tak ada membayar hutang lah. Ya. Ya. Kan lah hidup dalam orang bakampang dalam nengori kan betul. Ya. Ya saya yutang. Ya. Adik ini di mana tempat kan itu. Iya sungguh apa menuntut itu punya kan nampak. Ya. Iya bako lah. Boleh tak? Ya. Iya kalau nak ikut je nak hutang lah. Ya kalau ni kau ya dah yutang lah. Di mana buat angku lah mama hutang apa tanya? Oh gitu. Ya. Ikut dah jolih halah. Ya di dalam je orang je kampung. Ya. Ni orang dah tiap. Kan itu. Ya. Ya tentu kita lihat lo letak mana Ya. Di mana letak mana kena gitu. Ya. Ha. Mungkin tak dapat hutang itu lah. Ya. Ya, hutang ada lah bahala bujang nang gadi. Dah dapat katanya tidak dapat bagi hutang. Tapi kalau ongku mak ilak juga, awak tak di dalam berdokur ongku. Ya, nan awak nama kini nan pihak awak kini gua nak hutang ya. Ya. Ongku dah namanya. Iya. Jadi apa cara jalan lah kita saya jalan kita oleh tu supaya kita go nanti hinan tak akan kono nanti ku tak akan kono. Ah itu. Ya. Jalan tadi apa nama? Ya utang go nanti jenu nak mama ye. Ya. Nan awak ba kori nak mama ye. Ya. Ba kono dia halah. Ya. Jadi apa cara jalan lah supaya elok perhitungan itu kamu itu. Dia tak jangan lalu dia. Ditobiang na yalan na tu apa cara bakaji lah kita dan ditobiang oleh bapo dihampai ka tobiang nalan. Kalau itu lah. Ya dia tetap jalan beraman jalannya gitu. Ketemu dia mana sih nak? Ya tu ya kalau ketemu dia itu punya. Kemudian tetap jalan jalannya. Kalau tak tetap jalan jalan ya tu so jalan tol lalu mulai ya. Jadi itulah Pak ya. Ya. Kalau iku yo nak membayar hutang Pak. Kalau dia solat awak sama dia. Kalau situ nak yutang ya kalau di kau nak yutang. Cuma awak lele badu bati kau kok apa baru dengar kan tu kawan apa? Ya. Apa len? Ya kau de manuri awak sebagai malin ka. Ya awak nuri kata aduh ya. Tadi boleh ya namanya orang lah si awak namanya rak. Ya kata tanya dah lang apa dah. Lah kai tu dah nyala bapak punya awak dulu ni. Apa pun dah lang. Kau dua lang ah. Dia tapi ye banyian tapi api bangkang. Tapi jangan taman. Tu betul buang ya. Okey tu jangan taman. Tu jangan tamannya ya. Ini tu ya bapak cari dak awak le. Dia tong tu balik ke balik. Balik bawa penerbangan. Iya. Ya bapak kabar kita hutang le. Tapi kau kan mayu tanah tu macam lek lubuk tadi. Ha. Lek lubuk mana kan itu? Ya. Iku itu di lubuk dalam usaha. Ha. Ya lek kon ni empat ketua dalam lubuk tu dah.
Kalau di awak mana lebih masalahnya awak lah hari di ladang, siang di ladang, malam nongkrong di TV. Jam 12 malam baru lah paket malam lah nonton di TV. Itu penekar nong liang. Itu dah ubi berita-berita ulang kan itu. Jadi kalau angku bawa kamari tadi berita kau cecang menekan yang gitu tadi lah donong kono dengan niku tadi nampak itu awak tanggapi macam jalan dia gitu tuh solusi dia gitu kan bapo apa kira nanang kurang lagi nak yutang nan awak Korea nak butang tu jadi lu buat nan mana Ya soalnya kan awak lama ngacau lu buat kau dah. Mengkonya dia dah mayu tang dia bang lapang ngacau lu buat kau soalnya lu buat kau kan ada larangan. Ya lah tapi nan lu buat nan kau dah memang nak larangan dia di tapi kini kau dah lu buat nan itu kaji dah tadi dah. Apa dah? Tapi bahala bujangnya tadi. Yang kita baca kan lu buatnya. Ada. Mah tu deh, tanah no na yo yang saya dah. Apa? Biar aja deh. Akan itu dah belok yang tanah dah kan. Oh lah. Ni kepala larang lu buat orang lu orang ngori pakai cowok tadi bayi tang lah. Kau lu buat ada larangan dah. Kau nak nembak, kau nak mope, kau nak mancang, kau nak nganyur nan. Kan ada larangan dah. Ya. Ni pula orang tangan kan dah. Iya kan lu buat tadi dah. Bujang lah tadi. Ini apa? Pebinya? Iya ngapa lebih apa? Ya, ya betul. Kalau hogan malu inyo, ya elok terhati kan betul. Iya. Kalau nanda malu, ayo main lah cek malam cek hiang apa guys. Iya. Kan betul kan dari awak itu sebenarnya. Jadi tak ada nak halah cang itu orang ya. Tak ada awak kan macam lu buat tadinya. Aku nak utanya macam lu buat apa? Pun macam lu buat lah. Ya tapi mama ngaton tadi. Ada cucang panakan gitu mama membuat malu. Nampak kamu halah bujangnya tadi. Nah, kayak itu. Satu lah bawah hasil lu buat itu kau dia tanya lihat. Iya. Ya nanti jangan tadi kau nok tadi masalah lu buat kau lanjut kata itu. Ya, anak lu buat kau kan? Iya. Tak do. Jadi bujang tadi? Ya itu dia pelopenya. Karena dia tak do. Ya tak do. Jadi tak do nan halah, tak do nan malu. Tak do dah. Ya apa tambah mau tu awak ladang ah? Ya dia dah laporin lah. Dia dah menuntut jadi. Nah kita Dia awak dah menuntut jadi dah saya aku nak datang ni kau dia nyala telefon kawan kau. Iya. Tidak itu ya tuan dah. Lu buat kada larangan ada cepung ngaca tangan ada sar dah. Kalau salah bujang tadi, ya itu lah pelopenya tu ya. Kau nak malu awak ya buat lah. Buat utang guys. Nah tu. Ya betul pak tu ya. Ya. Ya kau nak kerja kau jual tu lah jangan lihat kami ya balik lah. Ya ada orang nanti unjang apa orang kata kau ya lah dia. Orang kan utang dah awak kaji dah. Iya. Awak kalau itu di dalam ngori utang tetap orang bayi kau ada. Iya kan. Bakorong bakampung ngori dia teh. Iya dah petanya gitu kau dah mau utang. Yalah kami turun loh. Deh. Kau sampai ke Padang pergi ha. Itu yang ini ya. Tu lalu ya. Yup.